korang untuk bagi saya pun semangat. Boleh? Boleh. Okey. Kita nak jadi Abid dan Khalifah untuk Allah. Okay, so cara kita masing-masing tujuan yang sama iaitu menjadi hamba Allah. Okay. So macam mana kita nak bersatu? Masing-masing ada kekurangan kita. Macam contoh, kita tak pandai bercakap tapi kawan kita pandai menulis. Okay, so macam mana kita nak jadikan kita nak ajak orang menjadi hamba Allah juga. Okay, so untuk tujuan yang sama, kita kena gunakan kita punya kelemahan, kita kena gunakan kita punya kekurangan untuk pastikan semua capai satu tujuan iaitu hamba Allah. Okay, faham tak? Okay. Nama Ejaz ni adalah bukit yang cantik. Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah buat? Pernah. Okay, dia ada lagu tau. Lagu dia macam ni. Atas bukit ada pokok cantik, tak pernah lihat pokok atas bukit. Bukit yang cantik, hey bukit yang cantik. Hey, atas pokok ada dahan cantik, tak pernah lihat dah. Bukit ada rumput cantik, tak pernah lihat rumput atas bukit. Bukit yang cantik, hey bukit yang cantik. Hey, atas rumput ada pokok cantik, tak pernah lihat pokok atas rumput atas bukit. Ketua tugasnya bagi arahan, kita anak buah terima arahan. Tapi adakah itu maksudnya anak buah tak boleh bagi pendapat? Kan. Anak buah boleh bagi cadangan. Kan kita mendengar. Macam tu dalam bekerja dalam kumpulan, korang kena ada give and take. Apa yang dia bagi, kita ambil. Saling bertolak ansur. Betul ke betul? Betul. Jadi tadi akan nampak dalam kumpulan ada yang janganlah macam ni, janganlah macam ni. So janganlah bagi jangan tu. Bagi solusi. Kita dah selesaikan masalah. Okey. Tapi apa pun akan terus semangat korang. Okey, boleh bagi tepukan lagi sekali. Jadi, arahan dia adalah tanpa menggunakan apa-apa, hanya kertas sahaja, korang kena menara. Tapi menara tu akan ada tinggi ni. Akan ada tinggi ni. Apa menara jadi tinggi ni? Jadi dia tinggi ni. Agak tak kisah bentuk apa-apa ke? Tak kisah bentuk apa-apa. Jadi dia tinggi. Macam pandai.
Apa yang tiup? Dia lagi kuat. Apa yang tiup? Kanan. Semua 1, 2, 3. Ini dia ikan pergi aja. Okey. Apa yang mana daripada Saya rasa berat hati. Satu game menang, 2 game kalah. Ayo, mana tu cuma saya je. Kenapa? Boykot je. Boykot. Mengajar. Saya rasa best. Tapi rasa stres. Tinggi depannya. Tinggi. Terima kasih. Wahai kawan-kawan, mari sembah Allah. Wahai kawan-kawan, mari ikut Rasulullah. Wahai kawan-kawan, mari sembah Allah. Wahai kawan-kawan, mari ikut Rasulullah. Wahai kawan-kawan, mari berukhuwah. Wahai kawan-kawan, mari kita bina ummah. Wahai kawan-kawan, mari berukhuwah. Wahai kawan-kawan, mari kita bina ummah. Wahai kawan-kawan, mari sembah Allah. Wahai kawan-kawan, mari ikut Rasulullah. Wahai kawan-kawan, mari berukhuwah. Wahai kawan